Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ayah semua, insyaAllah kita akan teruskan video tajwid santai kita bagi minggu yang keempat. Jadi kita akan sambung insyaAllah ayat yang ke 151 daripada surah Al-Baqarah. Jadi bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Okey, insya-Allah. Jadi kita nak tengok satu persatu apa-apa yang perlu kita fokus kat sini. Pertama sekali huruf kaf, ka. Bila huruf yang berbaris, okey, tak ada mad, satu harakat di awal kalimah. Jangan kita terlaju. Jangan kama, ka, ka, kama, okey, so kaf satu harakat dulu pada mim. Kita baca dengan 4 harakat. 4 ataupun 5 biasanya kita akan ambil 4 harakat pada mad jaiz. Okey. Huruf mad bertemu dengan hamzah, hamzah duduk di kalimah yang kedua. Kemudian pada perkataan au. Kat sini hamzah nipis dulu, pada ro baru tebal bunyi au, bunyi or, au. Dia jangan terus tebal pada hamzah, jangan terus bunyi or tak nak au. Hamzah nipis, ro tebal. Kemudian salna. Pada lam, alif sedikit suara. Okey, lama sikit sentuhan. Salna. Dia jangan jadi salna. Kalau kita sentuh, lepas, kan tepi ujung lidah gusi atas. Kalau kita sentuh terlepas, jadi melantun. Salna, tak nak. Salna. Na 2 harakat, mad asli. Fikum. Okey, pada fi pun mad asli kumro. Pada mim. Kat sini berlaku hukum izhar. Izhar apa? Syafawi. Okey, kalau kita nampak mim mati di depannya, bukan huruf mim dan bukan huruf pa, izhar syafawi lah tu. Satu kali gunnah, kita nak jelaskan sifat mim ni. Okey, fi kumro, sikit saja. Kemudian gunnah dia satu, ro jangan baca ra. Rosu, sinipis jangan baca su, tak nak. Rasulam minkum. Tanwin bertemu dengan mim. Kat sini berlaku hukum idgham ma'al gunnah. Okey, masuk tanwin ke dalam mim, terus 100% lam minkum. Kemudian pada nun jumpa kaf. Kat sini berlaku hukum ikhfa hakiki. Minkum. Okey, ikhfa. Jadi pada nun bertemu kaf ni ke arah bunyi ing. Minkum ya. Pada kum ya, sama macam tadi, izharu syafawi. Kemudian yatlu. Pada ta tu, kalau ta mati, kita tahan dulu, kemudian lepaskan angin ta. Kalau kita tahan je, yat tu tahan. So, tahan lepas. Yatlu. Dia ada syiddah dan ada angin. Okey, syiddah suara tertahan dan angin hamsun. Yatlu. Lu 2 harakat mad asli. Alaikum. Pada ya mati sebelumnya barat atas ada bacaan lin. Okey, jangan sentap lai, tak nak. Alaikum izhar syafawi. Kemudian ayatina pada dibaca 2 harakat. Kat sini mad badal, bukan mad asli sebab huruf mad didahului oleh hamzah. Okey, kalau huruf mad didahului oleh hamzah kita sebut mad badal. Ayatina pada ya dengan na tempoh yang sama dengan mad badal, baca 2 harakat. Okey, mad asli 2 harakat. Wow, muncul mulut baik-baik. Wa muncul dulu kemudian tarik balik. Wa. Okey, wa yuzakkikum. Pada kaf terus tahan suara zakki, bersifat syiddah. Kemudian ki 2 harakat mad asli kum wa. Sama macam atas tadi, izhar
syafawi, hukum mim. Wa yu'allimukumul. Pada lam, jaga-jaga sifat tawasud. Hati-hati jangan melantun, jangan lepas terus. Mulki, lama sikit. Mulki. Baru dia tak melantun. Mulkitaba wal hikmata. Sama, alif lam. Qamari pada lam mati. Wal, alif sedikit suara. Wal hikmata. Kita beratas. Wal hik. Ha pedas, tengah kerongkong. Hikmata wa yu'allimukum. Pada huruf Ain lunakkan. Alimukum. Mim bertemu dengan mim. Kat sini berlaku hukum mim. Mim apa? Idgham syafawi. Ada juga yang sebut idgham mislain sebab huruf yang sama, makhraj sama. Cuma lebih spesifik kita kata apa namanya? Idgham syafawi, mim dengan dua harakat. Wa yu'allimukum ma lam takunu. Lam ta satu gunnah izhar syafawi. Lam takunu. Tempoh yang sama. Kunu mak asli. Ta'lamu. Pada huruf Ain lunak sedikit. Jangan melantun. Yang ta'ala. Alih tahan. Ta. Lama sikit sentuhan pada Ain. Ta. Tengah kerongkong. Ta. Jangan tak juga. Jangan tertukar dengan Hamzah. Tak. Tak nak. Ta'lamun. Pada huruf Mim empat harakat mad. Dan satu kali gunnah. Mad arid li sukun. Kat sini. Okey. Huruf mad bertemu dengan sukun yang arid pada nun. Ta'lam. Ta. Bukan ta'ala. Ta'lamun. Okey. InsyaAllah semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi pada sesi video tajuk santai seterusnya. Tahniah ibu ayah semua. Barakallahu fikum.